Bernama dah ada? Ini apa dah? RTM. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan saya, ahli-ahli Dewan Rakyat, ahli Parlimen, rakan-rakan media yang saya hormati sekalian. Pada hari ini, sebagaimana biasa, hari Khamis setiap minggu, Perikatan Nasional, ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional, kita mengadakan sidang media untuk kita menyentuh beberapa isu khususnya yang berlaku ataupun yang menarik perhatian seminggu yang lepas. Jadi pada hari ini saya mewakili Yang Berhormat Datuk Seri Ketua Pembangkang yang tidak dapat hadir kerana mempunyai satu urusan yang tak dapat dielakkan. Pada dasarnya pada hari ini kami mempunyai 3 isu yang nak diberikan tumpuan. Isu pertama sudah tentulah mengenai boundary dispute ataupun pertelingkahan persepadanan antara Malaysia dan negara jiran di Indonesia. Isu yang kedua berkaitan dengan pandangan dan pendirian Perikatan Nasional berhubung dengan satu keputusan Menteri Wilayah Persekutuan membuat kajian keboleh-laksanaan proses pemilihan Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak lagi melalui proses bagaimana biasa, tapi ianya melalui pilihan raya pemilihan Datuk Bandar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga ingin menyentuh membangkitkan isu berkaitan dengan satu isu antarabangsa yang melibatkan DOJ, Department of Justice, United States of America, DOJ, yang mengeluarkan fail-fail berkaitan dengan seorang yang terkenal dalam urusan dia, dalam hal dia, iaitu seorang yang bernama Jeffrey Edward Epstein atau Epstein, mengikut US dan UK. US menyebut Epstein, UK menyebut Epstein. Jadi apabila fail yang dikeluarkan oleh DOJ juga melibatkan antaranya pemimpin dalam negara kita. Jadi kita ingin bangkitkan isu itu. Jadi saya pergi ke isu yang pertama, boundary dispute Malaysia-Indonesia. Saya persilakan YB Machang untuk menyampaikan kenyataan. Sila. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan-rakan media dan semua ahli Parlimen Perikatan Nasional, khususnya Ketua WIP Yang Berhormat Kota Baru. Kami di sini ingin buat kenyataan balas terhadap kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun semalam, yang mana beliau cukup beremosi, bukan sahaja dalam Dewan Rakyat, tapi di luar Dewan Rakyat. Minggu lepas beremosi bila mana Ketua Pembangkang bertanyakan, mendapatkan penjelasan. Semalam beliau beremosi menuduh pendang. Lepas tu petangnya di majlis bersama mahasiswa pun beremosi lagi, kata kami bodoh, tak tahu baca dan sebagainya. Sekarang ini kami nak bertanya semula kepada Yang Amat Berhormat Tambun, apa yang beliau maksudkan dengan istilah yang dikatakan sebagai yang 5,000 hektar yang dilepas, yang katanya bukan milik Malaysia tapi sudah jadi milik Indonesia, tapi diberi anggapan seolah-olah ianya no man's land. Ini perkara yang tidak jelas, yang sebenarnya kami tuntut daripada Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, sesi penerangan satu hala tidak mencukupi. Sepatutnya ada perbahasan yang melibatkan kedua-dua belah pihak, kerajaan dan pembangkang. Pada awalnya, untuk makluman rakyat Malaysia, Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat bagi seorang pembahas dari dua belah pihak. Selang sejam selepas diberi kebenaran tersebut, kebenaran untuk membahaskan penerangan Yang Amat Berhormat Tambun tentang hal ini ditarik balik. Kenapa? Jadi untuk mengatasi kelompongan yang berlaku dalam Dewan Rakyat tersebut, saya selaku ahli Parlimen Machang dan Perikatan Nasional telah membawa usul di bawah Peraturan 18/1 dan 2 untuk disegerakan usul tersebut, membincangkan semula perbahasan melibatkan
jajaran sempadan Indonesia-Malaysia ini. Kerana apa? Kerana seperti mana yang Tambun sendiri jelaskan, yang mana Perdana Menteri jelaskan semalam, masih ada banyak lagi outstanding issues yang belum diselesaikan. Jadi saya minta kerajaan dan Dewan Rakyat beri ruang kepada rakyat untuk menilai perbahasan ahli-ahli Dewan Rakyat berhubung hal ini. Kita perlu ada ketelusan. Kerana apa? Sebarang isu melibatkan persempadanan semula wilayah negara haruslah seperti mana termaktub dalam Perlembagan Persekutuan di bawah artikel 1 dan 2, artikel 2, mana-mana sempadan negara yang nak diubah perlu mendapat kelulusan, persetujuan Dewan Undangan Negeri wilayah yang terjejah tersebut. Dan soal ini Sabah. Dan semalam Yang Berhormat Sempurna yang duduk dalam Dewan Undangan Negeri Sabah telah membangkitkan bahawasanya tidak ada sebarang kelulusan dibuat, enactment yang diluluskan berhubung dengan persempadanan semula dalam wilayah Sabah melibatkan sempadan Indonesia-Malaysia ini. Dan juga mesti mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Yang Amat Berhormat Tambun cakap benda ni belum selesai. Tapi dah ada persetujuan. Dah dilepaskan wilayah 5,000 hektar tersebut. Jadi ini perkara-perkara yang bagi saya janggal. Dan perlu ada perbahasan yang lebih teliti dan lanjut. Kami tak dapat sebarang dokumen atas meja. Tiada sebarang maklumat kecuali yang terpampang dalam Dewan Rakyat. Peta yang nak tengok pun susah. Dahlah peta tersebut dari segi legends dia tak jelas. Jadi macam mana kita nak bagi transparansi kepada rakyat? Jadi ini yang kami minta kerajaan dan Dewan Rakyat berdasarkan usul yang saya bawa, sila adakan sidang tergempar semula. Kita tidak mahu pisang berbuah dua kali. Seperti mana rundingan perjanjian Serong luar tabi'i timbal balas Amerika dan Malaysia. Yang sebenarnya sekarang ini, kalau dilihat memang bermasalah dan menggadaikan kedaulatan negara. Bila dah tanda tangan depan Trump, dahlah Trump ada kes file Epstein ni, ya kita bimbang berapa banyak lagi kepentingan kedaulatan negara tergugat kerana kerajaan tidak telus berbincang dengan kami dan Dewan Rakyat. Jadi ini kita tak mahu berlaku. Sebab itu kami mendesak Tuan Yang di-Pertuan Dewan Rakyat sila bawa semula sidang khas berhubung dengan sempadan negara ini melibatkan Malaysia Indonesia. Kerana apa? Kerana kita khawatir masalah kerugian itu sebenarnya memang berlaku. Jadi saya minta Yang Berhormat Indra Mahkota untuk membahaskan lebih lanjut secara teknikal tentang hal ini. Ini bekas menteri luar kita yang juga expert dalam bidang ini. Ya. Sila. Jangan perasan. Ada wakil Sabah juga. Terima kasih. Hubungan antara Malaysia dan Indonesia ini hubungan dua buah negara bersaudara yang sangat mustahak. Tetapi sekiranya tidak diuruskan dengan baik, ia juga pernah menimbulkan sensitiviti antara warga negara kedua-dua buah negara. Sebab itu kita harus sangat teliti apabila melakukan perundingan sempadan. Saya sebenarnya semalam berharap yang Perdana Menteri akan menjelaskan lebih luas bahawa kita ada dua jenis rundingan sempadan dengan Indonesia, yakni yang dipanggil land dispute dan juga maritime dispute. Ia ada kaitan antara satu dengan yang lain sebab ada setengah-setengah tempat itu dia dua-dua, dia ada land, dia juga ada maritime. Jadi yang semalam dijelaskan untuk satu kes, tetapi kita harus ingat sebelum ini ada banyak persoalan tentang perkara-perkara yang lain, misalnya dispute dalam Laut Sulawesi. Jadi ini yang semalam hanya dijelaskan satu saja. Betul, dijelaskan yang itu kerana itu isu sekarang, tetapi sepatutnya jelaskan semua. Ambillah kesempatan. Jarang Perdana Menteri datang ke Parlimen membuat ministerial statement tentang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bila PMX menjelaskan semalam, sebenarnya menimbulkan beberapa persoalan lain. Ya, apa yang berlaku kepada tanah yang disebut oleh Yang Berhormat Machang itu.
sebenarnya siapa yang claim kepada tanah itu dan siapa yang dapat apa dan sebagainya. Apa remedy seandainya kita hilang berapa tanah dan mereka hilang berapa tanah, berapa jumlah, apa remedy? Itu remedy tanah. Bagaimana dengan mereka yang terlibat, penduduk yang terlibat? Dari segi remedy, mungkin melibatkan tanaman, mungkin melibatkan harta benda yang lain. Bagaimana soal kewarganegaraan? Jadi itu harus diperjelaskan. Saya bersetuju kita perlu ada debat, bahas, ada usul yang dibentangkan di Dewan Rakyat. Dan nasihat saya lah kepada Perdana Menteri, bila Yang Amat Berhormat bentang di Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri atas isu diplomasi, behave lah sebagai diplomat. Tapi semalam memang conduct unbecoming lah sebagai seorang ketua de facto diplomat negara. Conduct unbecoming, very undiplomatic. Thank you. Okay, Sabah mau say something? Sabah, Pak. Terima kasih. Sebenarnya semalam merupakan peluang bagi kerajaan untuk memperjelaskan isu ini secara terperinci dan memberi peluang kepada ahli-ahli pembangkang dan ahli dewan untuk menyuarakan soalan dan seeking clarification daripada kerajaan. Tetapi peluang itu digunakan oleh kerajaan untuk memberi penjelasan satu hal daripada pihak kerajaan. Tentu sekali banyak persoalan yang tidak diperjelaskan secara terperinci. Dan kenyataan itu pun di-pick up oleh media dalam konteks yang berbeza tentang no man's land, tentang tidak ada negara yang memiliki tanah yang dikatakan 5,000 hektar tersebut. Jadi mengundang lebih banyak persoalan. Seolah-olah apatah lagi bila kita nampak tindakan Perdana Menteri, ungkapan tindakan Perdana Menteri yang seolah-olah menindakkan hak kami di Dewan sebagai pembangkang bagi hak bersuara kita dan mempersoalkan tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kerajaan. Beberapa point order dikemukakan oleh ahli-ahli parlimen tetapi tidak diendahkan oleh speaker. Ini menunjukkan bagaimana sikap satu hala yang dibuat oleh kerajaan terhadap isu ini. Kerajaan nampak sekali defensif terhadap perkara ini dan itu sekali beberapa isu-isu undang-undang negeri, Dewan Negeri, parlimen yang harus dilakukan oleh kerajaan sebelum mengambil tindakan-tindakan yang melibatkan sempadan dan kedaulatan negara. Saya rasa ini perlu tindakan dan penjelasan dan ruang dan forum bagi ahli parlimen menyuarakan secara bebas bagi menanggakan isu-isu kepentingan rakyat umum sekalian. Terima kasih. Okay, terima kasih. Kalau saya teruskan untuk isu ni dulu, kalau ada apa-apa soalan sebelum kita masuk isu yang kedua. Ya, kita tak dibenarkan berbahas. Tapi kita dikatakan bodoh. Nak tahu siapa bodoh, siapa tak bodoh, buka perbahasan. Ya, buka perbahasan kita tahu. Ya. Terus tak ada soalan. Semua cerdik. Okey, isu yang kedua, kalau tak ada isu yang ni untuk disoal, sebagaimana saya sebut tadi, kita maklum, Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan, Menteri JPM Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh, telah membuat satu kenyataan bahawa kementerian ataupun kementerian wilayah ni telah membuat satu kajian yang dipanggil kajian keboleh-laksanaan mengadakan pilihan raya Datuk Bandar bagi Kuala Lumpur. Dan Perikatan Nasional telah mengeluarkan kenyataan di samping kenyataan daripada banyak pihak-pihak lain. Bagi Perikatan Nasional, persoalan ini yang kami ingin bangkitkan ialah apakah sebenarnya rasional ataupun justifikasi satu sistem yang sudah berjalan lebih daripada 60 tahun, iaitu apabila Parlimen Malaysia telah meluluskan satu undang-undang pada 12 September tahun 1960 dan 13 September, 2 hari ya. Ini kita buat study, kita baca dan kita bersedia untuk bahas. Ya. Dalam pembentangan rang undang-undang pada 12 September tahun 1960, Menteri pada masa itu yang membentangkan rang undang-undang ini menyatakan bahawa antara lain tujuan kerajaan membentangkan rang undang-undang